Santai malam minggu dan setiap bulan Alor Gajah kita buat program Car Free Zone. Dan datang ni kita akan menghadapi WRUR, Gadik dan juga Macap. Jadi kawasan-kawasan itu kita akan tumpukan berdasarkan kepada kehendak penduduk di sanalah, kehendak penduduk tempatan, dan apa-apa aduan kita akan semak semula apa-apa aduan yang boleh dilaksanakan segera. Dan jika memerlukan peruntukan, kita akan usahakan untuk peruntukan itu dapat disegerakan jugalah di peringkat majlis atau peringkat persekutuan. Kita teruskan program Santai Malam Minggu dan setiap bulan Alor Gajah kita buat program Car Free Zone. Dia ditambah dengan acara-acara lain lah. Taman untuk Wira Puhatiam ni telah lama diwujudkan. Jadi sekarang ni ada kumpulan-kumpulan yang kita sediakan. Ada padang futsal, ada tandas, ada landscape, ada laluan berjalan kaki, yang mana kita sedikit demi sedikit kita menambah baik sebab kumpulan-kumpulan ini telah lama. Jadi kita sekarang ni sedang merangka satu rancangan menambah baik yang lebih besar.